Selamat sejahtera Tuan, saya Lee dari IPG. Daripada IPG? IPG. Cikgu, bakal cikgu lah? Ya. Bidang apa? PJ, Pendidikan Jasmani. Oh, orang sihat. Of course lah ya. Yes. Dan saya ingin bertanya, jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak agama lain wujud di dunia? Oh, okey. Ada satu hal, okey, jika Islam agama yang benar, kenapa Tuhan benarkan ada agama lain juga? Okey. Dunia ini, untuk saya nak faham, Tuhan ciptakan manusia, pertama Tuhan menyuruh manusia mengikut agama Tuhan yang benar. Orang Islam percaya agama yang benar itu Islam. Tapi dalam masa yang sama, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Kebebasan itulah yang menjadikan seseorang itu bernilai. Bahawasanya apa yang dia pilih agama Tuhan itu, dia akan dapat reward. Sebab apa? Sebab dia telah memilih dengan pilihan dia, bukan dia dipaksa. Saya buat contoh untuk mudah faham. Kalau kita masuk peperiksaan yang objektif, ada jawapan A, B, C, D, E. Satu soalan, jawapan dia semuanya benar. A saja, B, C, D tak ada. Ada 100 soalan, semua dia bagi jawapan siap-siap. Dan kita kena tanda. Dia kata jawapan soalan A, soalan 1, jawapan dia sila pilih jawapan berikut. Jawapan yang disuruh pilih tu satu saja. A, B tak ada, C tak ada. Kita tanda A tu betul lah, memang satu tu saja jawapan. Dan jawapan tu betul. Dalam masa 20 minit kita keluar, kita serahkan kertas jawapan kita. Semua betul. Sebab semua yang ada situ adalah betul. Adakah kita pelajar yang cemerlang? Soalan saya, ada faham tak? Jika kita masuk peperiksaan, dalam peperiksaan tu objektif, dia sediakan, kalau objektif biasanya dia sedia A, B, C, D, E kan? Pilih jawapan yang betul. Kerana kita bijak, kita pilih jawapan yang betul. Kemudian kita keluar, kita berjaya dapat skor, tanda kita bijak kerana kita berjaya pilih. Tapi kalau sekiranya dia bagi soalan, dia tak bagi pilihan jawapan, dia bagi satu jawapan je. Jawapan A, jawapan tu betul. Dan kita pun tak ada peluang dah, hanya kena pilih jawapan tu saja. Dan ia betul. Adakah kita bijak? Adakah kita bijak? Kita tak bijak lah kerana kita memang tak ada pilihan. Kalau Tuhan jadikan dunia ini, Tuhan tak bagi ada apa-apa agama, hanya Islam saja. Dan awak tak ada pilihan. Awak hanya kena pilih Islam. Awak tak boleh fikir dah. Fikiran pun tak ada. Jadi awak pun kemudian jadi Islam kerana terpaksa. Adakah itu satu orang yang berjaya dan jujur dengan Tuhan? Ataupun taat kepada Tuhan? Tidak. Maka dengan itu Tuhan jadikan banyak ajaran-ajaran yang lain. Tugasan kita ini mencari manakah ajaran yang benar di sisi Tuhan. Kita boleh study dan bebas. Kalau orang Kristian kata pada saya, Islam bukan agama yang benar, saya okey. Sebab dia dah pilih Kristian. Tapi kalau tanya saya kata Islam lah agama yang benar, yang lain tak benar. Kena okey dengan saya sebab saya dah pilih Islam. Kalau orang Buddha kata Buddha agama yang benar, Islam tidak, saya okey kerana dia Buddha. Tapi kalau tanya saya, Islam agama yang benar dan ini adalah agama Tuhan dan saya beritahu bukti-bukti ini. Kenapa awak kata Islam je benar? Sebab saya Muslim. Sebab saya Muslim. Lepas tu kalau kawan saya Kristian, dia kata no, Christianity is the right. Okay. It's up to you because you believe in Christianity. I believe as a Muslim, I believe in Islam. So I will provide you answers, arguments, semua bukti-bukti yang menunjukkan Islam agama yang benar. Jadi bila kita hidup sebagai orang biasa, student, you study, Kristian kata apa? Islam kata apa?
Buddha kata apa? Lagi apa lagi? Hindu kata apa? Kemudian kita buat perbandingan. Mana yang lebih pada akal manusia? Ini agama Tuhan. Sometimes kita study handphone Samsung macam mana, handphone iPhone macam mana. Banyak benda kita study dalam hidup kita ni untuk kita nak pilih, untuk nak call orang je pun dan nak main. Itu di dunianya. Bukan kita pilih kereta mana yang baik. Sebelum nak beli kereta, buat keputusan, study berapa banyak kereta. Why not? Kenapa tak kita study juga mana agama yang benar? Ambil masa. Sekarang ni ada smartphone, boleh study. Oh, minggu ni saya study Christianity. Minggu depan study Hindu. Then study juga Islam. Baca apa yang Quran kata. Sebab itu saya offer, siapa saja yang nak study Islam boleh baca Quran. Siapa nak Quran terjemahan, kita sediakan. Boleh minta pada pejabat saya, kata mufti janji saya nak Quran terjemahan. Lepas tu dapat Quran terjemahan, baca, tak mau juga Islam. Okay, I'm okay. Kerana pilihan di tangan sendiri.